Hai, Assalamualaikum semua. Saya Fitri Farouk. Ini adalah biodata selebriti saya. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada kawan-kawan. Nama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Farouk. Nama gelaran saya Fitri, Fit ataupun yang panjang sikit Fitri Farouk. Dilahirkan di HUKM Ceras, asal Kuala Lumpur, tapi saya ada banyak kampung. Kampung di Perlis, di Pahang, Negeri Sembilan dan kadang-kadang tu balik ke Kedah. Tarikh lahir dan umur. Tarikh lahir saya 27 Disember 99. Umur korang boleh kira. Muda lagi, insyaAllah. Saya anak ketiga dalam 4 adik-beradik. So pertama saya ada abang, kakak dan saya, dan adik kecil, adik perempuan. Zodiak saya Capricorn. Hobi saya bermain game. Tapi sekarang disebabkan saya kurang masa untuk bermain game tu, saya banyak ke arah bersukan. Gym, sekarang sports baru, pickleball, badminton dan tenis. Banyak, makanan kegemaran saya banyak. Tapi yang selalu saya fikirkan bila mak saya masak, ketam masak lemak. Itu paling favourite saya. Minuman kegemaran, ini simple sikit lah. Teh ais. Pergi mamak je, teh ais. Pergi kedai tom yum, teh ais. Mana-mana, teh ais. Warna kesukaan, warna biru. Lebih spesifik kepada navy blue. Cita-cita saya mula-mula masa kecil, cita-cita menjadi angkasawan. Tinggi betul orang kata kan, sampai ke luar semesta. Lepas tu saya cita-cita saya berubah menjadi seorang accountant dan model. Jadi saya belajar dalam accountant dan saya dapat masuk dalam bidang modelling. Tapi saya rasa saya punya passion dan minat saya penuh kepada lakonan. Menjadi pelakon. Saya tak tahu nama fobia ni apa, tapi saya fobia dengan bila masuk dalam laut dan keadaan laut tu yang sunyi sangat. Itu fobia. Saya rasa macam gelisah. Tak tahu kenapa. Bakat terpendam. Menyanyi kot. Tapi elok dipendam je lah kot. Tak patut ditunjulkan kot. Dia terpendam tu maksudnya dia biar je dia pendamkan. Idola dalam lakonan. Dalam lokal, idola saya adalah pertama Shaizi Sam. Shaizi Sam. Nombor 2 adalah Amirul Effendi. Nombor 3 ada 2 nombor 3. Antara Adi Putra ataupun Farid Kamil. Ya. Kepada semua, terima kasih atas sokongan, atas
tontonan dan sentiasa membuatkan saya rasa dihargai dan membuatkan saya rasa harus tidak henti dalam lakon. Okay. I love you guys so much. Kepada peminat saya, jangan lupa untuk saksikan telemovie Ketika Cinta Harus Pergi di Unify TV, saluran 113 Salam HD. Okay. Dalam cerita ni korang akan banyak belajar tentang cinta. Cinta tu bukan sahaja untuk pasangan kita. Cinta tu lebih bermakna jika dikaitkan dengan keluarga. Dan keluarga adalah titik permulaan kita dan sebahagian besar dari hidup kita.